akulah Tuhan, tidak ada Tuhan lain kecuali Allah. Kitab Nabi Yesaya pasal ke-45 ayat yang kelima, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan lain kecuali Allah. Jelas. Dalam kitab Ulangan pasal yang kelima ayat yang ketujuh, jangan ada di hadapan kamu hai Bani Israel selain aku Allah Tuhan kamu. Jangan ada di hadapan kamu wahai Bani Israel selain Allah, aku ni Tuhan kamu. Jelas ke tak jelas? Jelas. Agama apa lagi? Zoroaster alias Zarathustra. Agama Parsi kuno. Zoroaster ni nama Nabi. Kitab suci dia Zen Avesta. Pemecahan Zen Avesta ada satu kitab kecil nama Yasna, pasal 31 ayat 7. Sesungguhnya dialah Tuhan yang paling besar dan paling agung, sifat dia tidak dilahirkan dan sifat dia tidak mempunyai tuan. Maksudnya tidak ada bapa dan tidak ada ibu, jelas. Bahkan boleh dikatakan hampir keseluruhan dalam kitab suci yang diyakini dan dipegang oleh agama-agama lain selain Islam mengajarkan bahawa pencipta Tuhan Allah itu tunggal satu Maha Esa.